Kita tengok kelajuan data. Abang guna Digi biasa, saya guna Digi Tonewall. Line yang sama tapi package yang berbeza. Kita boleh cek guna fast.com. Abang dah on kan data? Data dah on. On kan data dulu. Okay, data dah on Okay, saya type fast.com. Ini saya typekan untuk abang fast.com. Fast.com ni kiranya dia akan cek kita punya kelajuan data kita. Okey, saya punya 130 Mbps. Laju ni bang. Kita tengok abang berapa boleh pergi. Dalam 30 lebih setakat ni lah. Dia belum final lagi. Tengok final berapa. 34 dah. 34 je. 34 Mbps. Nampak? Nampak. 34 Mbps ni Digi biasa, ni Digi Tonewall. So apa yang membezakan dia adalah speed cap bang. Maksudnya memang Digi biasa bagi abang unlimited data. Ke dia ada bagi data 3GB ke 5GB ke macam mana bang? Tak pastilah. Jadi telco biasa dia boleh bagi unlimited data. Macam kami tak dapat bagi unlimited data. Data kami mencukupi. Bezanya kita kelajuan data kita tak ada had. Yayasan ni 130 Mbps bang. Abang punya 34. Mana satu lebih laju? Jadi kelajuan data ni yang membezakannya adalah bila kita buka YouTube. Abang buka YouTube dia tak ada lag. Okey. Dia macam ni kan, kita pakai line Digi. Kita nak